Assalamualaikum. 22 Oktober 2025 bersamaan dengan 1 Jamidul Awal 1447 Hijrah, kawan-kawan. Jamidul Awal, Jamidul Akhir. Kan? Ini adalah konten-konten original. Original atau original. Dan autentik Autentik, bukan fake punya konten. Agak. Dan main segor-segor, terkejut gue. Nanti dulu kau kena masuk dalam kandang dulu. Ni. Sarudin masuk kandang dulu. Kan aku tampar orang. Nak kena tampar. Tampar, nak main tampar. Main tampar. Main kena peleng. Peleng dah. Kena terpeleng dah. Nampak? Konten terpeleng. Hari ni konten dia berkenaan isu dia kena terpeleng Sarudin ni. Kawan tu yang kena terpeleng hari tu, menteri tu, minta dia terjawab dalam kepala dia. Dia mencuri kat situ. Kereta tu bukan kereta dia. Kereta tu kita beli. Tak banyak nasi lemak tu, 20,000 bungkus je kita dengan mak mentua tu jual. RM2 satu. Dia orang tolak RM2.6, RM2.5. Ada RM3 pun ada. InsyaAllah 20,000 bungkus. 20,000 kali 2 jadi 40,000. Yang dia curi harga kereta tu berapa? 43. Jual nasi, jual apa benda, jual tilam tu banyak mana pula? Tilam tu harga dia 1,800. Komisen dia bagi 300. Tilam tu satu piece dia kurang, satu piece rasanya tak silap saya 1,000 lebih. 1,300. Kira sendiri lah. Okey? 1,300 kali 300. Tak ada 300,000. Kau macam mana? 1,000. 1,300 kali 1,000 unit. Kau jadi macam mana? Tak faham juga. Cuba kira balik. Yang menteri itu apa benda tu. Kau jadi menteri pasolah je nanti. Kau punya bodoh nanti. Kau buat tu. Kawan tu tipu pula sekali lagi. Dah lah. GISP tipu. Hanyut. Lesak barang-barang tu. Bontuk anak kau pun kena liwat dengan kawan tu. Badan muka. Terima tu. Okey, alright. Terima kasih. Kita jumpa lagi next video insyaAllah.